Hak Sabah 40%. Pemberian khaskah atau bukan pemberian khas? Assalamualaikum dan salam Sabah Maju Jaya. Bila saya bagi penjelasan berkaitan 40% pemberian khas Sabah dalam satu video pada 12 Oktober yang lalu, maka adalah pihak-pihak yang menggelupur hingga cuba serang saya dengan berkongsi semula video yang kononnya Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau sekolahkan saya di Parlimen pada tahun 2023 dulu semasa saya menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri. Atas rasa hormat kepada orang yang lebih lama apatah lagi sama-sama dalam kerajaan madani, selama ini saya diamkan saja. Tapi kebetulan telah dikongsi semula oleh pihak-pihak tertentu, maka terbukalah ruang untuk saya bagi penjelasan. Selama ini saya diam kerana pegangan kita Tuhan Maha Kaya dan Maha Adil, satu hari kebenaran akan terzahir. Kuasa Tuhan tanpa perlu saya jawab panjang lebar, akhirnya yang berkenaan sendiri bagi jawapan. Saksikan. Pertama, apa yang berhormat sebut 112C, 112D, sebenarnya asasnya perkaranya adalah berkaitan pemberian khas. Berkaitan dengan kadar pemberian khas. Sama. Dia punya isunya itu adalah berkaitan dengan itu bukan pemberian khas. Dia bukan pemberian khas tahu. By flow yang berhormat. Tolong. Saya ingat yang berhormat sebagai menteri dan apalagi yang berhormat ini menjaga hal ihwal Sembadan Sarawak. Tolong jangan kelirukan Dewan ini. Sebab dia bukan sama. Dia bukan pemberian khas. Itu hak tertentu. Hak Sabah. Untuk mendapatkan 40% itu hak Sabah. Bukan pemberian khas. Itu cerita 2023. Katanya bukan pemberian khas. Kita tengok pula cerita 2025. Tuan juga ingin merekamkan penghargaan. Mesti ucap terima kasih ya. Langkah kerajaan meningkatkan pemberian khas di bawah perkara 112C, Section Kurungan 2, bagian 4, Judul ke-10. Perlembagaan persekutuan, yaitu daripada 300 juta kepada 600 juta yang disebut oleh rakan daripada Puncak Boni sebentar tadi. Hakikatnya berat tuduhan kata saya kelirukan Dewan. Cuba kita tengok apa peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Standing Orders Peraturan 36/12 menyebutkan mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatankuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Jadi, siapa mengelirukan Dewan Parlimen dan siapa mengelirukan sekalian rakyat Sabah? Ini Perlembagaan Persekutuan. Undang-undang tertinggi negara. Jangan pegang saja, rajin-rajin buka dan baca Perlembagaan Persekutuan. Jangan kasih malu orang Sabah depan sekalian rakyat jelata. 40% pemberian khas itu hak kita. Tapi susahlah kalau pemimpin Sabah sendiri keliru, tidak faham dan lebih teruk lagi mengelirukan orang lain dengan kenyataan-kenyataan mereka. Jadi siapa yang gagal kalau kita bercerita tentang pemberian khas? Sama ada 26 juta, 53 juta atau 600 juta. Pilihlah JRS, rumah kita jaga.